transfer of technology from the rest of the world. The world is moving too fast, and we cannot be left behind, and we will not be left behind. Not under our watch, I'm sure. Datuk Rahmat. Untuk Rahmat. Yes, boleh. Itu cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan, please. Bahasa putih juga. Bahasa. Saya apa pun saya cakap, saya mula dengan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. That's why Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap kita mesti cakupi bahasa Inggeris, betul atau tidak? Itulah nasib bahasa Melayu Malaysia yang dilecehkan dalam sidang di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulau Pinang. Anggota dewan tersebut rupanya lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Walaupun bahasa Melayu Malaysia sebenarnya tidak laku di Malaysia sendiri, kaum Melayu palsu Malaysia umumnya masih bersikap sombong, misalnya seperti ini. Tanya macam mana bahasa Melayu boleh bersaing dengan bahasa Indonesia. Saya nak tanya pula, adakah bahasa yang dah ada lahir tanpa sesuatu bangsa? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Setiap bahasa itu mesti berasaskan kepada bangsa. Sejauh ini, memang hanya kaum Melayu negeri Kasino Malaides yang tidak menghargai bahasa Indonesia. Sebaliknya, banyak negara di dunia yang mengakui bahasa Indonesia, termasuk negara Thailand. Contohnya berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dikejutkan seorang tentara Thailand berpangkat Mayor Jenderal saat kunjungan pada Senin, 19 Mei 2025 bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Saat tengah menikmati produk UMKM Thailand, seorang Maijen tentara Thailand menyapa Prabowo dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Speak very beautiful English. Oh ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang telah mendunia, bahasa Melayu Malaysia memang benar-benar tak laku. Itulah yang bikin kaum Melayu negeri Kasino frustasi. Bahasa Melayu telah gagal sebagai bahasa kebangsaan, bahasa resmi, bahasa ilmu, dan bahasa ekonomi. Intinya bahasa Melayu Malaysia tidak ada nilainya. Nah, berikut ini adalah reaksi netizen Malaysia terhadap kejadian di Parlemen Daerah Pulau Pinang tadi. Azlina, kenapa wakil rakyat ni semua orang ketawa? Aku tak nampak kelakar, cuma seperti mempersendakan bila disuruh guna bahasa Malaysia. Hajiku, sedih, Melayu-Melayu Keling Bengali ni pun gelak, bila Bengali ini seolah memperkecil bahasa Melayu. Dewan Undangan Negeri pun tak boleh kata seeloknya bahasa Melayu. Sepatutnya wajib bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara. Musa Hesning, bahasa rasmi pun tak hormat, aduh, dalam bangunan kerajaan ni. Biskut meri berkrim. Betullah dalam Dewan kenalah guna bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia. Masa awal-awal bukan main laju lagi cakap dalam bahasa Inggeris. Bila kena teguh terus koyak, lepas tu nak tukar teks ucapan dalam bahasa Malaysia, terus tergagap-gagap. Apa bendalah? Even dalam Dewan Parlimen, nak sebut dalam bahasa Inggeris pun kena ada tambahan ucapan dengan izin tau. Dah lama duduk kat dalam kerusi Dewan pun still bengap tak reti berucap dalam bahasa Melayu. Muhammad Rozi Razari, padam muka Melayu kerana sokong dia orang. Dan tak lama lagi Melayu merempat kat bumi sendiri. Wan Ashraf, pahit nak telan tapi skim reality. Kerajaan sendiri tak memartabatkan bahasa Malaysia sendiri. Betul le Mamat ni cakap dapat bahasa Melayu grade A pun, apa kelebihan?
Bila nak bekerja dapat kad job description Mandarin speaker only. Yang kerja kerajaan tak nampak benda ni tapi geng swasta dah berdekat tadah benda ni. Kata jangan rasis, tapi dalam sektor swasta pun jelas bersuluh kalau tahu cakap Mandarin, peluang cerah. Starting jawatan dan gaji pun dah lain. Orang Melayu duk hantar anak-anak pergi sekolah jenis kebangsaan Cina buat apa? Sebab nak SPM result mantap? Tak. Sebab nak bagi anak fasih Mandarin dan ada link dengan anak-anak toke Cina. Melayu duk mimpi lagi ingat Melayu pegang Malaysia. Bahasa pun dah kena tendang ke tepi. Itulah reaksi netizen Melayu Malaidesk. Selanjutnya marilah kita simak lagi penghinaan terhadap bahasa Melayu yang terjadi di Pulau Pinang. And I just want to correct, in this phone, Dato' Sri, actually, it is not 60 or 70. It is 300 units of semicon products that come from Penang in all your phones here. Just understand, that is where Penang is. I just want to clarify that. Dan Dato' Sri Speaker, kita akan bekerjasama terus dengan MNC like Ketua Menteri telah nyatakan. Actually kita ada 450 MNC di peringkat ini yang sedang bertingkat. Now MNC multinational company daripada seluruh pelosok dunia. Mereka ada di Pulau Pinang. Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan. That is the important part, Dato' Sri. But of course, we are looking now at transfer of technology from the rest of the world. The world is moving too fast. And we cannot be left behind. And we will not be left behind. Not under our watch, I'm sure. Datuk Rahmat. We are Untuk Rahmat. Yes, boleh. Itu cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan, please. Bahasa saya apapun saya cakap, saya mula dengan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Cuba faham. Di SPM, Teluk Air Tawar dapat apa dalam SPM untuk bahasa Malaysia? Jawab. Boleh jawab? Berani jawab? Jawablah. Ayo, pagi-pagi macam ni. Jangan duduk. It's okay. Teluk Air Tawar. It's okay. Kalau lepas saya cakap bahasa Malaysia, you tak faham bahasa Inggeris, then I will come and teach you lah. Don't worry. Sekarang tarik balik. Cakap Tarik balik. Perdana Menteri kita cakap kita perlu cukup. Tarik balik bahasa Inggeris. Betul lah. Okey. Saya tahu nak cakap bahasa putih, minta izin. Tarik balik tu Sudah. Datuk Keramat. Seelok-eloknya lah. I'm trying my best. Seelok-eloknya I'm trying my best. bahasa Malaysia. Sila. Saya tak ada masalah dengan bahasa Please, Malaysia. Please. Itu bahasa apa? Itu bahasa lingua franca dunia. That's why Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap kita mesti cakupi bahasa Inggeris. Betul atau tidak? Saya harap dia sedang dengar sekarang. Saya tahu dia sedang dengar. So Pulau Pinang kita akan pastikan itu berlaku juga. Datuk Keramat. Yes, okay. So, setelah saya diganggui, okay bahasa Malaysia. Ayo, okay. You nak tanya kalau mesti terima jawapan tau. Sorry. Saya sudah ada di sini 18 tahun. Come on. Even my Dato' Sri Speaker, he don't know what to do with Dato' Keramat. But I am doing my job for the people in Penang.
So, Datuk Seri, saya teruskan. So, I said, kita ada syarikat gergasi. These are gergasi daripada seluruh dunia lah. And I've already mentioned tadi, banyak syarikat-syarikat. And I repeat lah. Begitulah nasib bahasa Melayu di negeri kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. 햇살이 너